Right now kita ada buku terbaru Ilmu Bakti untuk tingkatan 1. Yang ini. This one is really untuk edisi 2026. Kita hanya ada tingkatan 1 je tahu sekarang. Yang lain dia tengah printing lagi. Apa yang saya suka tentang Ilmu Bakti korang adalah dia punya jawapan kat dalam. Ya, I nak tunjukkan korang something. Tengok. Okay, first kali tengok dia punya cover page. Alright. Lepas tu kat dalam, soalan-soalan dia adalah berformat topik. Okay, it's based on topic. And soalan dia boleh katakan senang and then sederhana dan juga ada yang susah. Okay, kena juga fikir. Ada yang soalan kebat, tapi dia berformat peperiksaan. Dia berformat apa? UASA, UASA. Okay, dia berformat peperiksaan. So, very good for students yang nak score A. If you really want to score an A, you need to do questions yang berformat peperiksaan so that you get used to the question. So, ini adalah soalan-soalannya. Dia ada section A, dia ada section B, dia ada section C. Okey, dekat sini apa yang saya suka adalah apa dia punya jawapan. Kejap, jawapan dia kat tengah. Mana tengah dia? Okey, cuba tengok Apa yang saya suka, contohnya, bahagian A, jawapan dia apa? Jawapan dia D kan? Cuba tengok nombor 1 ni. Jawapan dia D. Tapi dia bagi explanation. Dia bagi jalan kerja untuk soalan objektif. I really love it. Because soalan macam ini, student tak faham. So, dia orang boleh tengok dia punya guide. Contohnya, saya boleh tengok. Oh, dia nak buat macam ni. Dia nak gantikan substitution. Dapatlah jawapan. So, dia ada step by step. This is what I want. In any book, I really love jawapan dia ada step by step. Because students perlukan someone untuk guide. So, guidance dia adalah jawapan yang lengkap. Kalau nak beli, boleh tekan back kuning.